So okay, back to baru-baru ni mendiang Pope Francis. Pope Francis the 7th Yeah, the 7th I think. The 7th. Pope Francis the 7th bukan. President Pope Francis the 8th or the 7th, either one lah. Pope Francis lah. Pope Francis lah. Okay, Pope Francis. Okay. Dia pun meninggal. Okay. Dan biasanya orang-orang ketua-ketua agama ni bila meninggal dan dia pula ketua negara kan, biasanya adalah ketua negara lain yang datang untuk macam mana nak cakap memberi penghormatan terakhir lah. Sebab negara-negara ini sebagai sebuah negara berdaulat, dia akan membina hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Betul. Okey. Tapi ada itulah satu potongan video. Okay, seorang pemimpin negara. Seorang pemimpin negara jiran kita, okey, yang berdoa di hadapan keranda terbuka Pope Francis. Jadi saya nak tanya Ustaz, boleh ke Ustaz? Macam mana tu? I mean, dia walaupun kita tak tahu sebab situ tak ada audio, kan? So kita tak boleh nak tahu dia kita doa apa sebenarnya. Kan? Cuma kita tak boleh kata dia berdoa untuk, kita kata berdoa di hadapan. Saya fitnah pula kan dia berdoa. Kita tak boleh fitnah. Betul kan? Tapi action tu itulah boleh menimbulkan pelbagai fitnah lah. Persoalan, confusion. Jadi betul, baiklah. Sila Ustaz boleh tolong jelaskan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okay, pertama sekali kita kena faham dalam tajuk perkara ni kan yang agak sensitif. Sebab bila benda-benda kita sebut dia sensitif sebab bagi orang-orang yang bukan Islam, dalam agama mereka tak ada guideline, entiti kata lain tak ada garis panduan khusus berkenaan dengan keterlibatan seseorang yang beragama tu tadi, agak ikut agama lain ni, dalam upacara ataupun dalam ritual upacara agama yang selain agama mereka. Dia tak ada guideline ini boleh buat dan tak boleh buat. Bahkan sebab kebanyakan agama-agama yang datang dengan bentuk contohnya membolehkan banyaknya Tuhan ataupun mempunyai sembahan yang berbeza, mereka boleh accept banyak deity daripada orang punya, daripada sekian, dia tak kisah. Bahkan dia start dari situ je. Masalah ketuhanan tu sendiri tak ada sebarang limit. Limit apa imajinasi kita. Kalau pada orang ni boleh sembah apa, dia sembah apa, saya sembah apa, dia tak kisah banyak pun. Pada dia sendiri pun dah banyak, pada campur yang satu ni banyak, so tak kisah. Politik kan, apa salah tambah lagi satu. Ya betul, apa tambah satu. Okay, jadi dengan sebab itu basic itu menjadi tajuk utama sebelum kita nak bincangkan berkenaan masalah perbuatan berdoa di hadapan. Masalah kita tak tahu apa dia doa. Dalam masa yang sama mungkin dia kata ya Allah jangan kejadian macam ni ke. You don't know whatever he said. Okay, cuma kalau kita secara asal pemahaman kita bahawa agama kita bukan agama orang lain, dan bahkan kita macam kita lihat dalam surah Al-Kafirun kan, yang turun sebenarnya bila cadangan daripada orang-orang musyrikin Mekah tawar kepada Nabi SAW untuk setahun menyembah Allah Ta'ala, setahun menyembah akan apa-apa sembahan yang mereka ada. Mana mereka sebenarnya bukan tak tahu Allah Ta'ala Tuhan, cuma mereka kata nakkan ada sembahan bagi mereka juga. Setahun Allah Ta'ala, setahun lagi pada mereka. Dia bukan kata Tuhan kami bukan Tuhan kamu. Kan, pasal kita tahu bahawa pengisytiharan tentang Allah itu sebagai Tuhan semua, kan, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ini Nabi isytihar kepada orang musyrikin, isytihar kepada ahli kitab, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Jadi secara basic yang itu kita setuju. Tapi yang kita tak setuju adalah bila diduakan, ditigakan, diempatkan Allah Ta'ala dengan yang lain. So jadi basic pertama tu macam kita kelak nak fahamkan itu dulu sebelum kita masuk pada upacara atau acara yang berlainan ataupun daripada agama lain tadi, boleh kita ikut ke tidak. So dari segi sudut asal memang kita takkan kata agama kita sama dengan agama lain. Ini satu benda yang core dalam agama Islam, fundamental agama kita. Pasal kita kata dalam surah Al-Maidah kan, kita kan inna din indallah Islam. So agama Allah adalah Islam. Ayat 58, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan, bersiapa cari selain Islam sebagai agama, falan yuqbal minhu, takkan diterima daripadanya. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhir akan orang yang rugi. So basically memang itu core pegangan kita. Betul. Yang kita kata dari segi asas benda ni pada agama yang lain mungkin tak wujud.
monotheism kan. Pasal kita cuma satu je. Ini je yang kita pegang, tak ada yang lain. So bila kita faham tentang A, pertama ketuhanan itu sendiri, B tengah masalah, bagi kita hanya agama kita saja diterima. Walaupun ada orang kata macam ini semuanya selfish, dia je betul kan. Kita jujur. Sebagai seorang Muslim, kita jujur. Kita tak adakan kata semua agama sama. Kita kata semua agama sama. Bahkan kita kata macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi kan, agama Allah Ta'ala hanya Islam. Siapa cari Islam sebagai agama takkan terima daripadanya. Okay. Jadi bila kita dah faham sudut itu, baru kita bincang mengenai masalah, bolehkah kita terlibat dalam acara atau adat istiadat apa-apa selain daripada agama Islam. Hatta kadang-kadang benda ni pada sudut masyarakat Melayu kita pun, bila raja-raja dan sebagainya dalam kes pertambalan, kerana kita ada terlibat dengan perkara-perkara yang bukan Islam pun, itu pun sama. Jangan kita lihat pada Kristian tadi saja, ataupun perbuatan kita berdoa tu saja, mendoakan saja. Tapi kita kena faham bahawa apa-apa upacara yang bertentangan dengan kepercayaan Islam, maka automatik dia tak dibenarkan. From the start, tak boleh kita terlibat. Itu tajuk asal lah. Mana bila kita pasal core agama kita adalah Islam saja betul, lain tak betul. Ya, orang cakap tak puas hati kan. Dengan ayat ni orang kita cakap, biar. Ya, itu adalah akidah kita. Tak ada kita diterima daripada kita selain itu. So, dengan sebab itu bila kita lihat acara atau upacara dalam Islam tu sendiri, ataupun daripada Islam kepada bukan Islam, dia berasaskan kepada tajuk itu. Tajuk yang kita kata agama kita saja betul, agama lain semua salah. Tak ada dapat izin, tak ada dibenarkan oleh Tuhan. Kan? Mana tak boleh siapa-siapa datangkan dengan hukum atau perintah kecuali Allah Ta'ala saja. Kalau Ta'ala perintahkan, Nabi, Rasulnya suruh, maka ada. Kalau tak ada, tak boleh. Pegang tu dulu. Okay. Jadi dari situ yang datangnya masalah. Bila kita kata, bila kita menghadiri majlis-majlis acara atau ada istiadat orang bukan Islam, contoh macam kematian atau perkahwinan atau apa saja yang ada padanya sebarang kita panggil unsur keagamaan, maka sebenarnya kita tak boleh turut serta participate dalam acara-acara ini buat. Sebab benda-benda macam ni kita kata ia bertentangan dengan akidah kita. Yang berunsurkan ibadah ya Ustaz. Exact, bukan ke ibadah, hatta kerajaan. Sebab benda tu kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW dahulu, kan, mereka ditegur oleh Nabi SAW berkenaan kerajaan. Mana Allah telah gantikan. Orang Madinah dahulu ada hari kerajaan atau pesta yang mereka ada, tapi diganti, Nabi kata telah digantikan 2 hari raya. Betul. So maksud dia totally tak boleh. Sebab banyak orang kadang-kadang macam ada cinggir lah. Kemudian sokran Songkran. Bukan Malaysia. Okay. Kalau di India ada hari Holi yang main Holi, Pongal, warna Ponggal ke apa. So anything yang berkaitan dengan tajuk bukan ajaran Islam, maka tak dibenarkan kita turut serta. Okay. Hadir satu benda. Turut serta tadi macam kes adalah macam kita kata kematian. Untuk kalau yang baca yang Cina kan, dia kena bakar colok, tunduk kau tahu, tak boleh. Tak dibenarkan sebab menyertai. Walaupun ke dalam hati kita kata tak setuju. Ni pasal kita sebut dari tu kan berkenaan Shah Rukh Khan, dia kata dia pergi kuil tunduk dengan sekian. Tapi hati saya mungkin tak sekian. Dia ada perbuatan yang tak perlukan kepada niat. Kena faham ada perbuatan tak dikira niat kita apa. Contoh macam bunuh orang. Dan kata macam niat saya lain. Tapi walaupun saya bunuh tapi niat saya lain. Tak ada. It doesn't count. The same as masalah act of worship. Acara penyembahan atau pengabdian diri yang kepada agama lain agama lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Upacara lah. Macam kau tahu tu lah. Macam mayat tu ada kita kena tunduk kau tahu. Saya tengok benda ni pernah berlaku bila ada kematian tu. Jadi yang politician ni datang, lepas tu kerana menghormati kononnya untuk tengok orang dia terbuka dalam mengikuti acara-acara tadi, dia tunduk sekali depan mayat. Kau tahu 3 kali. Kau tahu. Dia tak boleh lah. Dia same as kalau dia kata perkahwinan juga. Dia hadir satu benda lain, terlibat dalam satu benda yang lain. Kita ada seorang abang ni, dia cerita, dia kata macam bila nak masuk Chinese New Year, dia sebagai abang sulung kena masuk ke kubur kawasan parent diorang, kemudian kena
ni minta izin dengan jin dahulu. Pasal dia abang sulung dia kena buat. So dia tanya macam mana? Saya kata tak boleh bang. Sebab saya kata abang dah Muslim. Masalah hadir satu benda. Contoh kita hadir kan pada tajuk tadi ke kubur. Ni pun ada satu video. Seorang perempuan ni dia tunjuk pergi hadir ke kubur bapa mertua dia. Oh, ibu mertua. Ibu mertua kan? Ibu mertua. Hadir dekat situ. Tajuk hadir tu benda. Qingming Festival. Ya. Dia datang ke kubur tadi satu benda. Terlibat dengan acara tu benda yang lain. Bahkan kalau hadir ketika hari keraian, hari perayaan bukan Islam, satu benda yang berkaitan kepercayaan. Tak boleh kita umat Islam dia terlibat sama. Because you acknowledge that dia acknowledgement satu benda. Sebab benda ni adalah masalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pegang bahawa Al-Quranul Karim itu ada satu-satunya guide yang Allah Taala berikan. Dan Rasul kita adalah Muhammad SAW. Jadi tak ada ruang untuk kita terlibat sama. Sebab ini bukan bertentangan dengan masalah ayat 8 surah Mumtahanah. Yang Allah kata la yanhakumullah, tidak melarang kamu Allah Taala anil ladzina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang yang tak perengkang dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tak usir kamu daripada rumah kamu. Allah tak larang apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu buat baik pada mereka dan berlaku saksama pada mereka. Memang Allah tak larang. Contoh kalau kita sebutkan macam tak larang. Cuma kebaikan dia tu apa ruang dia? Contoh macam kalau dia tak ada makanan, kita bagi. Kalau dia susah, anak dia pergi sekolah tak ada duit, kita bayarkan. Itu okey. Dia tak ada kereta, kita bagi dia pakai kereta kita. Dia tak ada rumah, kita bagi bilik rumah kita. Everything upon kemanusiaan tadi berjalan. Tapi bila bersabit dengan kepercayaan. Nah, ini benda yang tak diraikan. Dalam Islam kita tak meraikan. Sebab kalau kita kata kita raikan, kena hormati orang tu yang kepercayaan. Kalau yang salah tak kita nak iya kan? Macam orang tu dia punya kepercayaan bahawa bantalnya adalah isteri dia. So, sekarang dah timbul kan bila orang tu kata kita ada satu zaman di mana kita kena hormat semua orang tu. Masalah penghormatan tadi bersasar juga dengan masalah kewarasan. Kalau tak waras kenapa kita kena iya kan? Betul. So saya ingat ada satu benda bab ni. Pasal ada seorang zaman yang woke Amerika Syarikat punya satu trend kan yang LGBT dan sebagainya. Jadi ada geng-geng ni yang LGBT ni yang contoh macam trans woman kan. Dia salahkan orang-orang yang ada masyarakat kena tak terima mereka. Lalu mereka jadi suicidal. So jadi salah masyarakat kena tak terima mereka. Disalahkan masyarakat tak terima mereka. Lepas tu jadi yang dia bercakap ni, saya tak ingat nama dia. Dia kata aku ada family member yang skizofrenia. Maksudnya dia nampak benda lah sekian. Jadi soalan sekarang ni, aku kena ubat dia ke kena raikan apa dia nak? Aku patut ubat dia kata. Bukan biarkan dia macam tu. Macam korang juga dia kata. Korang ada tendensi kepada contoh macam dari lelaki nak jadi wanita. Ia adalah sakit. Yang patut aku ubat, bukannya aku raikan. Sebab kalau aku raikan, contoh macam engkau punya kepala adalah ni hantu. Ni orang. Aku tak boleh raikan dia kata. Meraikan benda tersebut adalah membenarkan kesalahan. Meraikan kegilaan kau. Okey. Dekat sini masalah tadi, masalah yang sama kalau kita aplikasikan kepada masalah ketuhanan. Ataupun ajaran atau amalan yang mana kita dalam Islam tak dibenarkan meraikan akan benda yang salah. Saya ingat macam tajuk perkara ni, bila Dr. Zakir Naik ditanyakan berkenaan masalah amalan agama yang lain, kenapa Islam tak iktiraf. Sebab bagi kita dengan ajaran yang kita pegang, yang tak benarkan kita turut serta, tak benarkan kita meraikan, dia sebenarnya adalah macam kita dapat seseorang kita kenal, kita hormat dia, tapi dia bagi fakta yang salah. Contoh macam matematik. 1 tambah 1, 3. Saya takkan saya kata 1 campur 1, 2, tapi kena menghormati abang kita. Betul lah 1 campur 1 pun 3, betul juga. Tak boleh macam tu. Huru-haralah dunia kalau. Ini masalah dia. Pegang itu. Pasal kita nak tegur berkenaan perkara ni, banyak orang tak boleh pegang bab ni dulu. Dia tak boleh hold on pada agama Islam ni dalam segi kita panggil apa? Perintah dan larangan. Yang dibenarkan tak dibenarkan. Ini tajuk asal. Kadang-kadang ada orang letakkan penghormatan atau menghormati kepercayaan orang lain lebih diutamakan berbanding dengan apa yang Islam suruh kita pegang. Ini pasal ini arahan Allah Ta'ala dan Islam tak benarkan kita terlibat.
Jadi bila kita tak boleh terlibat, kat sini yang guideline tadi saya kata hadir tak mengapa. Kita di sini di Al-Khadim. Kita ada sahabat-sahabat kita yang revert kan, yang bermasuk Islam. Tiap tahun kita akan hadapi masalah soalan berkenaan dengan tahun baru Cina, kematian kan, terutama kehadiran kan. Lepas tu kemudian ditanya juga berkenaan perkahwinan, kematian. Kita letakkan satu guideline utama berkenaan perkara ni. Baik kematian atau perkahwinan ataupun contoh macam apa-apa keraian yang ada, kehadiran kita dekat situ kalau bukan meraihkan hari tersebut sendiri tak mengapa. Contoh macam kita hadir, contoh macam terutama benda-benda macam perkahwinan, kematian. Ni yang paling basic lah. Atau kelahiran anak. Kita hadir untuk program tersebut. Jumpa orang berkenaan, ucap tahniah pada dia apa benda baru yang dia perolehi. Dia pindah rumah baru ke. Kita ucap tahniah kepada dia atas rumah baru yang dibeli. Okey. Benda-benda tersebut tak ada masalah. Tapi kalau dari dekat situ ada kena lompat-lompat ke, kena hantuk kepala kat dinding ke, kena cium dinding rumah sekian. Dekat situ masalah guideline dia. Macam perkahwinan tadi lah. Kalau kita hadir nak baling bunga pada orang tersebut dah sebenarnya lain. Sebab tu dalam kita masyarakat Islam kita di Malaysia pun alhamdulillah selepas beberapa tahun budaya tepung tawar tu dapat dihentikan. Orang dah macam tak ada timur tajuk. Cuma yang pergi mak bapak datang restukan salam bersalam saja. Mana anak-anak ni akan salam ibu bapa dia. Itu yang kita kata guideline yang ni. Dulu tak. Kena beras kunyit, air mawar kena taburkan, letak tangan tabur pasal korang ni. Kalau beras kunyit tadi dicampakkan, jadi hantu dan syaitan yang akan kacau keluarga tadi tak jadi datang kat situ, tapi sibuk main untuk dengan perkahwinan. Ya, perkahwinan. Tu yang ada lagu apa renjis-renjis. Renjis. Ya, ada sebab renjis tu. Itulah asal usul dia. Dia bukan semata dia pasal benda tu dalam India. Dalam masyarakat Arab pun saya ingat dekat Yaman pun ada. Dia nak pengantin tu nak tinggalkan rumah, dia letak satu sarang burung yang kosong, letak telur. So that jin yang datang mengikut tu dia akan berhenti kat situ main telur. Dia ada. Jadi apa-apa kepercayaan saya demikian. Tak kira hatta orang Islam buat sekalipun tetap tersekat. Hatta dalam pertabalan raja pun tak boleh. Kita kata adat tadi tak boleh mengatasi akan perintah Tuhan. Bila kita berkait dengan kepercayaan, contoh macam raja tu kata kalau saya ambil janji dekat sini maka kerajaan saya akan aman. Betul. So ada satu istiadat di sebuah negeri di negara kita pun ada istiadat namanya tabal jin. Alhamdulillah mufti negeri tersebut dah nasihatkan pemerintah kita untuk tinggalkan. Alhamdulillah. Itu contoh kita dah tinggalkan. Dulu ada pertabalan tabal di depan manusia satu, tabal depan jin pula. Yep. Jadi kita ulang balik. Secara asal benda ni semua tak boleh. Apa yang Islam saja dibenarkan, yang bukan Islam tak dibenarkan. Hatta dari segi adat kepercayaan, ada orang tanya macam adat budaya. Apa adat budaya kita yang tak berkaitan, tak menyentuh tentang kepercayaan, maka tak apa. Apa yang menyentuh kepercayaan, hatta warna, contoh macam hitam, malang, merah, tuah. Tak boleh? Automatik dia stop situ. Bila ada tuah, ada sekian, maka gagal. Kita tak boleh ikut. Okay. Jadi apa yang kita faham di situ, ini pasal ini adalah akidah kita. Dari segi kepercayaan kita. Pegang dulu bahawa apa yang bukan daripada kepercayaan Islam tak dibenarkan kita turut serta. Menghadiri, contoh macam kematian. Kita ingatkan pada kawan-kawan kita yang revert. Kita kata, pergi hadir, tenangkan keluarga, kan, ucapkan ucapan kepada keluarga tadi supaya mereka bersabar, bertenang, tidak terus bersedih. Itu boleh kita buat. Okay. Tapi problem dia adalah berkenaan masalah mayat. Apa yang dibenar kita buat? Itu guide tajuk punya berbeza. Sebab kita kata kita kena asingkan siap-siap. Bila kita pergi hadir, upacara tak boleh ikut. Kemudian soalan apa yang kita boleh buat? Okay. Tajuk berkenaan dengan kematian kan. Bila orang bukan Islam mati dalam keadaan bukan Islam, mati dalam keadaan kafir, yang ia diletakkan dalam Quran Karim oleh Allah SWT. Contoh dalam ayat 161 surah Al-Baqarah. Allah kata Allah Taala nyatakan innal ladina kafaru wa matuhum kuffar. Sesungguhnya orang yang mati, orang yang kafir yang mati dengan kafir. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in. Mereka telah ke atas mereka laknat Allah, para malaikat dan juga manusia seluruhnya. Khalidina fiha, kekal mereka dalam selama-lamanya. Takkan diringankan untuk mereka azab. Dan mereka takkan mereka dibantu.
So basically guideline Al-Quran tadi tentang orang tu kafir, mati kafir, stop situ. Tak boleh kita cakap yang lain. Soalan dia yang tanya lah. Kalau orang tanya kita cakap apa? Kadang-kadang orang kata saya tanya, tak boleh cakap yang tu. Macam saya ingat ada seorang ustaz tu, dia bukan ustaz lah, pensyarah universiti. Dia kata saya pernah ditanya oleh Lim Kok Weng yang ada universiti. Ya, Lim Kok Weng. Jadi Tan Sri tu tanya saya boleh masuk syurga tak? Saya kata boleh. Dia kata saya suka ustaz ni. Dia tu ayat dia tadi, masalah masuk Islam. Kalau masuk Islam lah, kalau mati bukan Islam tak boleh. Sebab guideline dia kalau sebagai seorang Muslim yang mengakui tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad sebagai Rasul, itu saja guideline yang bolehkan dia dapat keampunan yang lain. Itulah benda yang kalau kita lihat Nabi SAW tawarkan kepada bapa saudara dia. Ketika bapa saudara dia Abu Talib nak mati, dia kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai bapa saudaraku, cakap la ilaha illallah. Aku hujah untuk kau dengannya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Itu satu benda kalimah yang Nabi minta dari bapa saudara dia. Itu benda yang kita tak boleh kompromi. Sebab ini kita kata berkaitan dengan masalah akidah dan kehidupan kita. Kita tak boleh nak kata leburkan atas dasar contoh macam apa, bertolak ansur. Bab ini tak ada. Bab lain okey je. Dan alhamdulillah kita dalam masyarakat yang tinggal di Malaysia ni adalah masyarakat bertolak ansur dalam masalah kehidupan. Mana orang yang bukan Melayu boleh jadi kaya, boleh memiliki syarikat, boleh meniaga motor, kereta sebagainya, tak ada masalah pun. Boleh ada kebun dan sebagainya kan. Jadi secara basic dia memang dalam Islam, dalam masyarakat kita ni tak ada toleransi bab kehidupan, silakan. Tapi agama kita dah serah. Betul. Sebab itu yang disuruh kita isytiharkan bila kes musyrikin tadi kan. Diminta kepada Nabi setahun untuk sembah Allah Ta'ala, setahun sembah apa yang mereka nak sembah. Allah Ta'ala suruh Nabi isytiharkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada hei orang-orang kafir. Tadi tak nak beriman, tak nak masuk Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku takkan sembah apa kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan bukan kalian ni penyembah apa aku sembah. Wala ana abidu ma'atun. Aku takkan sembah penyembah apa yang kalian sembah. Kan? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk aku agama aku. Ini benda yang kita tak boleh kompromi. Sebab tu saya pernah ada orang cakap dengan saya, dia kata semua agama sama. Saya kata kalau semua agama sama, kenapa kalau keluarga awak masuk Islam awak marah? Kami Muslim, kami jujur. Kami tak kata sama. Kami terus terang kata tak sama. Kami isytiharkan tak sama. Sebab tu bila ada keluarga kami keluar, kami tak suka, tak setuju. Awak pula kenapa bila awak kata semua agama sama, tiba-tiba ahli keluarga awak masuk Islam, awak happy? Awak tak happy. Awak marah. Kenapa marah kalau ni kata benda sama? Ini nampak benda tak jujur. Cakap, mulut cakap lain, hati cakap lain. Kami Muslim jujur. Mana tak ada di situ kompromi berkenaan masalah agama yang terima hanya Allah, hanya Islam. Ya Allah Ta'ala akan terima hanya Islam. Tak ada ajaran, tak ada amalan, tak ada sebarang kepercayaan, tak ada upacara, tak ada ritual, kecuali apa yang dibenarkan agama. Apa tak ada kaitan agama. Contoh macam berpakaian baju Melayu. Seorang tu pakai baju apa? Orang Cina baju tu panggil apa? Yang perempuan. Rok yang lelaki. Consam perempuan jadi ingat apa? Hanfu. Jadi kalau dia kata pakaian sedemikian dipakai kan. Tak kira lah macam yang India dengan kurta. Tak kisah, pakailah. Selagi tutup aurat pakailah. Dia tak ada kaitan kat situ masalah sekatan. Tapi bila ada kaitan kepercayaan, di situ kita berhenti. Kita berhenti itu. Okey. Dan apa yang Helmi tanya tadi berkaitan berdoa atau mendoakan. Kita tahu apa didoakan. Mungkin lihat tadi. Tak, itu realiti dia kita dengar. Mungkin dia kata ya Allah jangan jadi kemunculan orang ni. Sebab kita balik pada asal kerana Allah SWT dia sebut dalam Quran tentang masalah orang yang kafir mati kafir, mana orang yang bukan Islam mati dalam keadaan bukan Islam. Maka dia takkan diterima oleh Allah SWT. Takkan diampunkan. Automatically stop situ. Tapi yang kita mungkin doa, mungkin apa yang didoakan oleh bekas Presiden Indonesia tadi tu berkaitan dengan tajuk itu. Allah alam, kita tak tahu. Ya Allah jangan jadikan aku macam ni. Mungkin. Tapi kalau berkaitan mendoakan orang yang telah mati yang bukan Islam untuk
keselamatan atau keampunan. Ini ada garis panduan larangan dalam agama Islam. Ini disebut dalam surah At-Taubah ayat 113. Surah At-Taubah ayat 113 Allah Ta'ala nyatakan, maka nalin nabi, tak boleh untuk nabi, walladzina amanu, orang beriman, an yastaghfiru, untuk minta ampun, lilladzina asyraku, untuk orang yang penyekutuan kepada Allah Ta'ala, walau kanu uli qurba, sekalipun mereka tu orang yang kekeluargaan dengan mereka, ada hubungan kekeluargaan, walaupun min ba'di ma tabayyana lahum, setelah nyata pada mereka orang berkenaan, annahum ashabal jahim, mereka adalah penghuni neraka. After clarify, masa dia mati bukan Islam, maka kita tak boleh dah mendoakan dia. Habislah. Itu tak boleh, memang tak dibenarkan. Perintah yang jelas dalam Quran. Perintah jelas. Dan perkara ni kita kata kalau dalam masyarakat Islam kita ni pun sensitif. Tajuk ni sebenarnya sensitif sebab berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab ada kumpulan yang Sufi, dia tak puas hati dia bila pengisytiharan berkenaan dengan apa kedudukan mak bapak Nabi. Dia akan kait ke situ. So, jadi bila kita tahu Nabi SAW sendiri pernah menangis kerana tak boleh minta ampun untuk mak dia. Nabi menangis. Tapi Imam kat sini pula Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil pengajaran daripada kisah tersebut bahawa dibenarkan untuk seorang Muslim menziarahi, melawat atau buat hubungan baik dengan orang musyrik ketika hidup maupun lepas mati. Itu Imam Nawawi cakap. Lawaklah kadang-kadang orang-orang yang belajar kitab-kitab ni syarah hadis sebagainya, kitab mazhab Syafi'i, tapi tak tahu sebenarnya Imam Nawawi cakap apa. Imam Nawawi ambil kisah daripada kejadian Nabi tak boleh minta ampun untuk mak dia tadi, untuk mengisytiharkan bahawa boleh untuk kita menziarahi orang musyrik ketika hidup ataupun selepas kematian. So, menziarahi kubur orang musyrik. Yalah, ketika hidup atau kematian. Go to just to remind you about death lah. Jadi, tapi secara tak langsung kita bang situ, tapi minta ampun tak boleh. Sama macam hadis tu ya Ustaz, yang pasal a person came to the Prophet, tanya pasal the status of his father. Betul. Kumpulan Sufi lari juga. Dia kata, bila Nabi kata inna abi wa abaka finnar, bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Oh, abi tu bukan ni, Abi Talib. Dia nisbah kepada bapa saudara. Itu masalah dia awak jugalah. Tapi realiti dia, kita tahu. Tapi riwayat hadis tu sahih lah. Sahih. Dalam Bukhari Muslim. Ini hadis sahih ni masalah. Kalau hadis tu bukan tidak sahih, kita boleh play tapi kita tahu bahawa kumpulan-kumpulan yang sesat biasanya dia akan kata hadis tu syadz. Kan dia buat dapat gitu kan. Apa pun syadz. Bukhari pun syadz. Semua pun syadz. Dia tak boleh pakai dia orang ni. Jadi realiti dia kalau kita nak faham kan, benda ni itu guideline sebenar. Sebab dia akan sentuh. Kita tak nak sentuh tapi tersentuh juga. Sebab larangan untuk minta ampun tadi yang datang dalam surah At-Taubah 113, yang tak membenarkan seorang Muslim mendoakan keampunan untuk seorang yang bukan Islam, yang mati bukan Islam. Kalau dia Muslim mati dalam keadaan Islam, walau dia mati berzina, walau dia mati minum arak, walau dia mati berjudi, asalkan dia mati masih seorang Muslim, kita tetap kena mandikan, kafankan, solatkan dan tanam di perkuburan orang Islam. Bahkan kita kena doa untuk dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ini benda yang satu guideline yang tetap. Biarpun orang tu siapa sekalipun. Biarpun semalam dia bunuh orang beramai-ramai sekali, lepas tu hari ni dia mati. Tapi dia mati seorang Muslim, dan tetap kita kena doakan. Tak boleh kita doakan dia. Itu guideline yang macam kita sebut dalam Islam benda ni clear cut. Tak ada sebarang kerumitan kat situ. Tak ada sebarang benda yang tak clear kat situ. Tak, semua clear. Pasal itulah tadi kata kompromi kita dalam bab apa? Apa kita lakukan kompromi? Saya faham tadi bila kita sebutkan bahawa Pope Francis ni dia adalah ketua negara. Tapi bila balik pada asal batasan, siapa saja mati, batasan dia adalah apa kadar yang boleh dibuat untuk kematian tadi. Even ketua negara tak ada jalinan hubungan saudara atau family, kan? Family lagi. Yang family pun kita kata lagi tak boleh. Apa lagi yang bukan family, dan juga macam
macam bila kita kata kehadiran kita tu sebut balik kehadiran seorang diplomat sebagai sekian, okey, tak ada masalah. Tapi bila kita kata upacara tadi, apa kita boleh sertai, dan kedua masalah doa. Mendoakan yang si mati tadi. Kalau dia Muslim memang kita doakan. Kalau dia bukan Islam tak boleh kita doakan. Tapi ya Ustaz, saya nak tanya kan. Itulah saya kadang-kadang benda macam ni apabila anda seorang yang berpangkat, okey, dan bila anda buat lawatan begini atau ke upacara sebegini, confirm lah mesti ada kamera banyak. And then tujuan untuk membuat perbuatan macam ni, tak ke ada timbul confusion macam tu ya Ustaz? Okey, tak, kita kena faham kalau ni kata benda tu macam daripada jiran kita di Indonesia. Diorang punya asas berkenaan dengan Pancasila kan, pembinaan negara berdasar 5 rukun. Bila sebut kepercayaan pertuhan yang esa tu, mereka tak meletakkan Tuhan-Tuhan yang Allah Ta'ala. Bahkan Tuhan tadi, semua Tuhan ikut agama dan kepercayaan masing-masing tu adalah diterima. Sebab tu mereka membolehkan berkenaan perkahwinan sama berlainan agama. Rentas agama. Mana maksud dia without bapak dia macam lelaki tu Muslim, isteri dia Kristian, anak dia Buddha, tak ada hal. Tak masalah. Tapi yang menariknya, benda ni telah menghuru-harakan banyak benda. Bila anak tu mati dulu, mak ayah berebut nak kebumikan anak cara agama mana. Tapi realiti kita masalah tadilah. Mungkin atas dasar pegangan negara Indonesia, mungkin pemimpin tadi yang buat tadi, dia nak zahirkan kepada rakyat dia, ini Pancasila. Inilah toleransi yang kami cakap. Kita ada, faham? Kena jaga sikit pasal diorang punya pegangan macam tu. So mereka bolehkan, kalau kita kata dalam Islam tak boleh kahwin di antara Muslim dengan bukan Islam dalam agama kita. Tapi dalam kenegaraan di Indonesia benda tu boleh. So termasuk macam ni juga. Tapi ni sebab dekat Indonesia, negara jiran kita, sebelum Pakistan, dia satu negara yang paling banyak bilangan Muslim di dunia. Tahu kan? Tahu. Dia tak macam apakah kesan tindakan yang sebegini terhadap persepsi umat Islam terhadap pemimpin mereka? Pada pemimpin mereka, inilah cara mereka nak ajar rakyat bahawa inilah dia pegangan negara kita. Pasal kita tak ada bezakan mana-mana Tuhan, mana-mana sekian, semua sama. Faham kan? Pasal dia itu kira cara ditunjukkan kepada rakyat tauladan bahawa saya seorang Muslim, orang tu Kristian, kami tak ada batasan untuk saling doa. Bahkan benda ni berlaku di Mesir. Syekh Azhar kan, even actually tak ada batasan ya. Bahkan no boundaries is a very strong word. Okay, bahkan dalam masalah keraian hari keperayaan keagamaan, macam Syekh Azhar datang raikan Christmas bersama Kristian Koptik kan. Kan kita kata macam kawan-kawan kita yang bukan yang kita panggil melaungkan kebencian kepada golongan Wahabi dan sebagainya. Tapi dengan terang-terang bila guru mereka ataupun syekh mereka meraikan Christmas dalam gereja, dia tak cakap apa, senyap. Sebab kadang-kadang ulang balik. Pasal benda ni ada kaitan dengan masalah kita panggil hala tuju negara itu sendiri. Kita tak boleh kritik orang dengan kata masalah ni. Kalau ikut hukum kita tahu, kita jelas. Dia tak boleh. Tak boleh kita raikan apa yang bukan Islam. Atau macam ni tadi, tak boleh tak boleh doakan keampunan untuk orang yang bukan Islam tadi, yang mati bukan Islam. Sebab benda tu dalam Quran. Tak benarkan kita. Kalau ada orang kata tapi Nabi pernah berdiri ketika melintasnya jenazah orang Yahudi. Betul, tapi nak berinteraksi dengan hadis. Tapi benda tersebut, hadis tadi masa dia melihat orang itu bukankah dia manusia. Betul? Tapi lepas tu kali kedua Nabi duduk. Kenapa baca hadis tu tak baca hadis yang kedua? Second time berlaku Nabi tak tahu je. Okey, jadi kita tahu bahawa dalam agama Islam ni pertukaran ataupun hukum tadi boleh berlaku selagi Nabi SAW hidup. Boleh bertukar keadaan tadi daripada boleh dibenarkan dan tak dibenarkan selepas tu. Dan masalah berdiri tadi macam kita hadir jenazah. Apa orang yang bukan Islam, kata kematian dia mati, kita pergi. Orang lain semua berdiri, kita berdiri juga tengok.
akan jumpa orang sekian sebagainya. Bukan kita duduk situ makan nasi lemak pula. Tak nak makan hajar pula kan. Okey, dia basic apa yang berkaitan dengan penghormatan tadi? Macam tu lah. Ni maybe tak tahulah sama konteks ke tak Ustaz. Macam buang air kecil duduk atau buang air kecil di. Ya. Okey. Jadi secara tak langsung bila kita perhatikan balik dari sudut hukum tadi kan, macam kes tu, itu bukan membuka untuk kita buat semua sekali yang lain. Kadang-kadang ada orang kita ni tengok yang ni boleh, dia bolehkan yang lain. Sebab dalam apa yang Nabi SAW tunjukkan, kan, yang Nabi tunjukkan, contoh macam Nabi berdiri tadi, bukan maksud suruh awak pergi masuk gereja dan juga raikan Christmas. You push it to the extreme. Dia pergi buat lagi teruk lagi. Itu yang masalah juga. Kadang-kadang kita tengok daripada Syekh Azhar, kadang ayat-ayat keluar macam tu. Wahabi ni nama jisimkan Tuhan sebagainya. Tiba-tiba Kristian tadi, mereka adalah saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang juga beriman. Siapa yang tak percaya macam mana kepercayaan yang dipegang oleh mereka, habis. Dari kalangan orang Islam. Tapi siapa Kristian tadi, saudara pula. Ini konsep. Kadang-kadang kita faham ucapan-ucapan sedemikian bersifat politik. Mana dia nak political mileage, mana nak capai kononnya sokongan yang bukan Islam kepada mereka sebagainya, nak tunjukkan kononnya mereka. Nak bersifat lebih inklusif. Tapi problem dia tak jadi macam tu lah secara realiti. Sebab tu kita kata dalam perkara ni, apa yang Helmi tanya ni kan, macam sebagai ketua negara, memang sebagai ketua negara teladan yang paling tepat dan paling betul mesti dibuat. Pemimpin negara, tak kira pun menteri ke, kira Raja Sultan Agong, dalam negara kita ni tak boleh buat perkara yang memberikan ajaran kepada masyarakat bahawa benda salah tu boleh buat. Itu je. Itu realiti. Kalau dia kata kita tunjukkan teladan buruk tadi, macam tu. Tapi kalau pada sudut saudara kita, jiran kita di Indonesia, problem dia adalah kerana benda tu memang jadi asas dalam negara. So memang mereka nak bina negara dengan bentuk yang sedemikian. Mana atas nama Tuhan Yang Maha Esa tadi, ikut siapa-siapa punya kepercayaan. Tak ada masalah. Mana awak punya apa betul, saya punya apa betul. Jadi dengan sebab itu, seolah-olah tak ada boundary, tanpa batasan lah. Sebab tu kita kata kalau dia berdoa di situ, sama ada dia mendoakan untuk si mati, atau dia berdoa, ataupun macam hint macam dia mendoa. Mungkin, tapi kita tak tahulah doa apa. Tapi kalau dia mendoakan orang mati tadi untuk keampunan, keselamatan, even kalau kita sendiri umat Islam kita sendiri RIP, rest in peace. Kalau kepada orang yang bukan Islam, tak boleh kita lafazkan sedemikian. Mati bukan Islam, tak boleh kita lafazkan.